12 km Hulu Selangor Ultra Trail. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ratus kilometer pertama. Memang kena tunduk. Memang kena tunduk. KM 1.34 ada flat sikit. Enjoy. Okay. KM 1.48. No. 1.91. Makin curam. Hari ni semua zuhud. Semua baik-baik, sopan ni semua. Jalan tunduk. Baru KM 2. Ada lagi 10. 2.96. U-turn. U-turn. Dah sampai peak. Peak lawas. Kita ambil gambar. Kita ambil gambar. KM 3. Mula lalu hutan. Kita dah start masuk hutan. Nice. Enjoy. Walaupun penat. Stop. KM 5.39. Ada road sikit. Layan. Sini. 6.94. Monjat. Dah halfway. Lebih kurang ada 6 kilo lagi. No, kau. KM 7 dia bagi jalan berbatu dan berair. Satu pengalaman yang mantap untuk siapa yang tak pernah rasa. Best. Seronok serius. KM 7.49. Cantik tu. Tempat ni cantik. InsyaAllah. Cantik sangat. Serius geng. 7.52. Tempat ni cantik betul. Sekarang aku dekat Bukit Batu Belah. Memang mantap. Aku langsung tak menyesal join. Serius. Lambat sikit tak apa. Tapi tangan dah kena duri sakit. 7.99. Dah habis saya ke peak. Dah ready untuk turun. Mantap. Jom. Masuk Gia 6. Sini ada view dia jahat. Serius. Jahat. Sampai aku tak rasa nak kejar masa. Last 4 km. Last 4 km. Dah jalan turun. Dah ready untuk lari dah. Jom. Ada dalam 1 kilo lebih lagi. Dia under mileage. Tak apa 12 kilo pun. Aku nak sambung lari. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 10.93 ya. Tak cukup 12. Tapi alhamdulillah syukur. Okay. Alhamdulillah hari ni habis dengan selamat. Dipermudahkan. Medal cantik. Betul tape ke? Hari ni kasut aku je Sonoma 7. Kasut ni untuk beginner tapi selesa untuk run. Setakat tadi 11 kilo lebih selesa. Alhamdulillah. So aku rasalah hasut ni antara event yang wajib korang try lah. Sebab apa, aku pernah try 25 kilo dan 12 kilo. Dua-dua sedap tau. Walaupun penat tapi kita puas. Sebab apa? Sebab view dia dengan jalan dia mantap. Okay, aku rasa dah bawa ke pump. Nak kena balik tukar pakaian dan mandi. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Apa?